Kebanyakan daripada aduan UMNO ni tak bersuara banyak mana pun. Mereka tahu kedudukan mereka siapa dia. Mereka hanya bergantung harap ihsan daripada DAP yang menyebabkan mereka boleh untuk duduk di dalam kerajaan. Keputusan yang dibuat oleh speaker tu saya hormatlah. Walaupun saya mengakhirkan rasa sedih terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa yang diputuskan oleh speaker. Dan saya juga membaca bagaimana jawapan yang telah pun dijawab oleh Yang Berhormat Tuan Haji Razman, menjawab dengan berfakta dan sebagainya. Namun keputusannya telah pun dibuat. Jadi saya mengharapkan perkara-perkara seperti begini tidaklah menjadikan satu amalan, kerana sepatutnya ianya menjadikan sebagai satu daripada perkara-perkara yang soal demokrasi, soal kebebasan untuk bercakap sebagainya. Dan dia bercakap kalau patutnya kita lawan hujah dengan hujah. Kita tak maulah apabila memang kita tahu buat macam mana pun oleh kerana kuasa majoriti mengatasi daripada kuasa minoriti. Yalah, kita tengok, saya dah tengok dalam bahasan-bahasan di dalam Dewan Undangan Negeri Perak ni, nampak dia dikontrol oleh DAP. Kita fahamlah daripada 18 orang daripada DAP. Kebanyakan daripada aduan UMNO ni tak bersuara banyak mana pun. Mereka ni hanyalah mereka tahu kedudukan mereka siapa dia. Mereka hanya bergantung harap ihsan daripada DAP yang menyebabkan mereka boleh untuk duduk di dalam kerajaan. Walaupun pada peringkat awalnya sepatutnya UMNO dengan Perikatan Nasional itu sudah dapat membentuk kerajaan negeri Perak, kerana untuk mendapat membentuk kerajaan negeri Perak hanyalah kita perlu kepada 30 kursi saja daripada 59 kursi DUN. Sedangkan kalau campur antara Perikatan Nasional yang terdiri daripada 26 kursi campur dengan 9 kursi, 8 plus 1 daripada MCA, artinya kita dapat 35 kursi. Maka mereka sanggup tinggal kita, dan hari ini kita tengok bahananya dapatlah. Dan hari ini pun kita dapat tengok, kita bertemu dengan pengundi-pengundi di peringkat bawah di Air Kuning. Memang yang bercakap tu kan orang Perikatan Nasional, bukan orang PAS Bersatu. Yang rasa tak puas hatinya ialah daripada penyokong-penyokong UMNO itu sendiri. Tentu, tapi dia kena ingat Tuan Haji Razman hanya digantung di dalam Dewan. Yang keduanya, rakyat di luar menjadi hakim negara. Dan yang ketiganya, orang dapat melihat bagaimana keadaan-keadaan ini yang dilakukan untuk rakyat mendapat maklumat berkenaan dengan situasi politik yang berlaku di dalam negeri Perak khususnya dan juga di dalam negara ini. Mesej pada pengundi Air Kuning ialah, kalau kita lihat dari segi groundnya, dari segi media sosialnya, kita melihat rakyat rasa tidak puas hati itu begitu membesar sebenarnya, membesar. Dan ianya kita harap ia dapat diterjemahkan dalam bentuk undi pada 26 hari bulan nanti untuk menghantar satu signal, menghantar satu amaran isyarat. Kalau mereka menang, dan tentu banyak lagi benda-benda yang mereka akan buat bukan untuk kepentingan rakyat. Dan tentu yang akan menunggu kita ialah kenaikan RON harga 95. Walaupun disebut 80% tak terkesan, sama jawapan seperti mana 80% juga rakyat tidak berkesan, hanyalah terkesannya orang maha kaya. Tapi realiti yang berlaku, kita tengok terkesan dengan berlakunya kesan berantai daripada kenaikan harga diesel, kerana semua transport yang bawa barang-barang keperluan, barang-barang kita gunakan sama ada dari segi mesin dan sebagainya. Tempat saya sendiri pun kawasan Bendang, kawasan sawah, kenaikan semua untuk dalam soal bajanya, racunnya, dan juga untuk kita nak hasil-hasil daripada untuk dapat
padi seperti mesin padi, upah membajak, upah untuk meracun, drone, semuanya naik dengan kenaikan harga diesel itu tadi. Itu diesel, ni kenaikan petrol lagi lah dahsyat keadaannya. Kita pelik juga bila dengar dia perang soal rasuah, balik bilion-bilion konon isytihar untuk orang datang ke negara kita, tiba-tiba hak yang sepatutnya rakyat dapat yang sebelumnya awak tuduh ni kerajaan korup, kerajaan rasuah, kerajaan sakau, kerajaan macam-macam kerajaan lah yang tuduhan mereka, tiba-tiba rakyat menderita seperti mana apa yang kita lihat pada hari ini.